1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, bismillah. So sekarang pukul 5:08 petang kita on the way menghala ke Melaka sekarang ni sampai dengan TNT 249S. Alright. So untuk TNT 249S ni, dia punya throttle dia ni, dia throttle by wire. By cable, bukan by wire. Jadi dia mungkin dah ada sedikit loose lah. Jadi dia tak berapa nak respon sangat. Jadi kita kena buat something lah nanti, InsyaAllah. Bismillah. Okay, so petang ni Alhamdulillah tak hujan dan cuaca memang baik lah petang ni. Tak hujan, semua okey. Asalnya dikatakan hujan bakal melanda pada hari ni dan besok, hujan lebat. Tapi Alhamdulillah hari ni petang dia agak macam redup kan. Memang kenalah dengan situasi kita nak ride ni, ride dalam keadaan yang tenang lah. Itu kita pastinya sekali. Alright, kalau hujan dia, kita bersyukur jugalah sebab rahmat Allah. Rezeki hujan semua kan. Tapi kita nakkan ketenangan tu kan, ride dalam keadaan yang tenang, relax kan. Jadi kalau hujan ni dia ada sedikit struggle lah. Masuk bang. Okay, so kita on the way menghala ke Melaka, terus direct ke sana. Daripada Mersing ni mungkin akan sampai di Melaka lebih kurang dalam pukul 8 malam mungkin, macam tu. Alright. Gila, roundabout Mersing ni hancur siut. Apa jadahnya lah, hai. Test 1, 2, 3. Okay, kita berhadapan dengan situasi di hadapan kita ni. Ada lori yang agak panjang, lori trailer satu, kemudian ada lori berapa tan belakang dia ni. Bila dia bergabung dua ni, dia ibarat macam satu trailer yang amat panjang lah. So sekarang ni mampu tak mampu untuk aku nak potong dia. Tengok pada keadaan lah. Okay, mampu tak mampu. Okay, depan ni ada double line, kita tak boleh nak potong sebab tak nampak kereta dari depan. Okay, insyaAllah kita boleh lah kot. Cuba. Cuma sana tu dia corner maut, corner yang agak maut lah. Tapi kita cuba juga potong trailer yang panjang ni. Nampak? Dengan arcade Takasakuchin, ada power, ada pick up dengan gear 6, dengan berat motor dekat 200 kilo. Mampu untuk menerjah dengan satu kuasa tenaga yang ideal lah. Tanpa dia tukar gear lah, orang kata. Memang boleh ingat lah, boleh pakai lah Arki Takasakuchin daripada online kita beli ni kan. Memang Okay, teruskan perjalanan kita. Nampak di hujung sana tu, nampak macam ada tumpuk-tumpuk hujan sudah bergabung. Dia mungkin akan mengumpulkan hujan dalam masa beberapa hari nanti, mungkin akan hujan yang panjang. Sebab sekarang ni Johor belum lagi mengalami hujan yang amat hebat, di mana di bahagian utara Malaysia, Semenanjung utamanya. So mungkin dalam minggu ni kot. Tengoklah macam mana. Minggu depan ada cuti lagi, tak tahulah macam mana. Kalau dapat balik, InsyaAllah dapat balik lah. Kalau hujan, risau juga sebab kadang-kadang banjir kilat kan. Okay, tersambung kalau ada benda yang dari depan. Okay guys, daripada arah Nita menghala ke arah Kahang melalui laluan orang kata hutan simpan Central Sponge Road. Ini ada rumah kampungan orang asli di pertengahan ini. So, kalau tengok di kawasan ini 100% hutan lagi. So kalau tengok, walaupun tepi ni saja hutan, tapi dalam-dalam sana tu rasanya dah diteruka dah. Ada buah kebun kelapa sawit lah, apa rasa. Tepi sini saja. Yang ini masih lagi kekal preserve sebagai hutan simpan. Dan kalau tengok, banyak pokok-pokok besar di tepi ni. Semua ni adalah pokok-pokok hutan. Dan kebanyakan pokok-pokok hutan ni ada yang dah tua lah, dah mereput lah. Banyak insiden, terutamanya kalau macam musim tengkujuh, angin kuat, memang ada pokok tumbang apa semua lah. Okay, so memang sangat bahaya lah, terutamanya bagi mereka yang tak biasa jalan ni. Kalau macam aku dah biasa, tapi aku tak boleh bercakap besar lah sebab yelah, Malang tidak berbau kan. Tapi kita tahu bila lalu sini, kita kena sentiasa alert dengan pokok-pokok ni lah. Terutamanya kalau waktu hujan yang kuat, angin yang kuat, so kena pastikan betul-betul alert dan sentiasa berhati-hati lah. Kalau boleh elakkan memandu kawasan ni waktu hujan yang lebat dan ada berangin lah. So
Dia akan menyebabkan mungkin banyak pokok atau beberapa batang pokok boleh tumbang lah. So kena hati-hati lah. Ok guys, so pukul 5.30 petang berada di laluan menghala ke arah Kahang dan seterusnya ke Keruang. Bersama dengan TNG 249S, kita menguji set rantai arcade Takasago chain dengan capacity ratio normal, iaitu size standard 15:46, 15 spoket depan, 46 spoket belakang. So memang rasa berbeza lah. Power tu memang ada, seperti mana kita mula-mula beli motor ni dulu, power dia macam tu lah. Cuma mungkin performance engine tak sama macam dulu lah. Kena buat dengan motor ni lah. Sebab motor ni dah mencapai hingga 115,000. So memang dekat 114 dah 115. Nanti 117 tu kita kena tukar minyak hitam lah. 114,000 ni maknanya memang dah sampai tahap hampir menghala ke arah 130. Berikan suku lah. Macam dah bersih-bersih 1 mileage, lagi suku, tinggal lagi 3/4 untuk completekan lagi 200 mileage, 200,000 mileage. Aku cubalah motor ni aku kekalkan, sebab motor ni ada tang lagi dalam setahun lebih, dekat 2 tahun, untuk tengok macam mana dalam 2 tahun tu boleh tak dia nak mencapai dalam 100,000 lagi. Motor ni masih lagi belum buat apa-apa, valve clearance belum buat apa, benda semua belum buat. Memang standard pekak lagi ni. Memang tak buat apa lagi dah, overhaul, tak usik lagi enjin. Sebab daripada apa yang diperkatakan oleh nasihat daripada pomen-pomen. Oh ni apa ni, dia bawa apa ni? Oh, bawa kayu. Bawa kayu yang dah diketam. Banyak juga kayu yang diketam tu, daripada kilang mana tu. Okay, nasihat daripada pomen-pomen yang kita jumpa, dia kata kalau motor performance engine belum berubah, jadi jangan kacau, jangan buat apa-apa valve clearance ke apa ke, jangan, biar dulu. Kalau dah ada problem sikit-sikit macam power loss, macam ada masalah apa tu, clutch slip, baru buat. Itu nasihat dia lah. Jadi aku ambil juga nasihat tu, tengok macam mana. Sebab aku risau juga kalau benda tu berlaku pertengahan mileage, nak mengalir kata 200,000 ni. Jadi aku rasa kena alert lah. Tapi boleh pakai lah nasihat orang-orang otai ni kan, pemain-pemain lama kan. Jadi kita fokus saja, biarkan motor ni, jangan buat apa-apa dulu. Ok, right, so kita teruskan perjalanan kita. Kita akan lalu CSR, masih lagi di laluan CSR, mana lokasinya berada di antara Nita dan juga di Kahang. Kereta tiba-tiba laju guys, tak boleh nak memotong apa Alright, teruskan perjalanan kita, sambung ke lalu benda yang menarik di hadapan. Testing. Okay guys, alright, so dah nak sampai dekat Keruang ni. Okay, sekarang pukul 6.03 petang bersama dengan TNG 249S. So ada benda perkara yang kita lupa tu benda. Lepas kita dah tukar rantai, memang super lah apa semua. Ada benda tu yang sangat penting lagi, iaitu tayar. Tayar belakang aku memang dah tak habis. Kalau nanti aku tunjukkan tayar belakang dia rupa dia macam mana. Dan nak sikit-sikit lagi nak sampai keluar dawai, tapi belum nampak lagi dawai dia. Memang dah nampak lah kesan-kesan memang akan ada keluar dawai. Tak lama lagi tu, tak lama lagi. Ok, so kita plan, tak tahulah sempat ke tak, kita nak plan nak ride ke Terengganu hujung bulan ni. Ride sempena kita nak cari tayar lah. Tapi tak tahulah tayar aku ni sempat ke tak sampai hujung bulan ni kan. Saya silap dalam minggu kedua last bulan ni, mungkin aku dah tukar aku dekat Jebat Tayar Melaka. So sekarang ni apa tayar yang murah yang boleh dapat mileage yang lama. Jadi aku dah pakai tayar ni, iaitu Corsa Cross S. Yang ini memang sangat-sangat superb lah. Tayar dia murah, 2.5 saja, RM 250. Tapi aku dah pakai dia 2 tahun guys, 2 tahun. Maknanya melebihi daripada 20-30 ribu lah. 2 tahun last aku tukar. Masa tu aku ride dengan OWI, dengan Pok Nick iaitu ride Escort Forza, iaitu Forza OWI. Dia jual dengan salah seorang daripada rider daripada Terengganu lah, dia beli. Jadi kita orang hantar motor, bayangkan. Jadi itulah dia, hantar motor, sampai motor orang tu beli. Lepas tu dalam nak balik tu, kita orang sempat singgah dekat Jebat Tayar, bukan Jebat Tayar, Arctic Tayar, Kuala Terengganu, cawangan Kuala Terengganu lah. So kita dapat tukar apa semua. Masa tu lah tahun 2000 berapa kita ingat, 2 tahun pakai. Dan akhirnya hari ini ataupun pada ketika ini, tahun ini, kita nampak tayar tu dah mula mereka dan juga dah mula nampak sikit-sikit dan nak terakhir dan nak tunjuk dawai dah. Ok,
Yelah, tak tahulah nanti kalau hujung bulan ni sempat ke tak. Kalau sempat, insyaAllah aku akan bawa je tayar rupa macam ni, botak dia ni, sampai Kuala Terengganu. Kuala Terengganu baru kita tukar tayar. So sekarang ni kita tak nak tukar tayar yang sama lah. Aku nak try tayar lain lah. Cuma yelah, kita ni sebenarnya yelah bukan banyak duit sangat kan. Kita nak sesuatu yang jimat. Tapi bila dah pakai tayar tu, memang kita rasa jemu juga. Walaupun kita tahu hakikatnya tayar tu memang sangat berkualiti, tahan lama. So sekarang ni kita nak cari tayar yang kiranya jenama lain tapi harga sama dan ketahanan hampir sama, macam tu. So brand apa aku tak tahulah, tapi bajet lah sikit. Kalau nak tayar yang lebih superb, kena lebih daripada bajet, kena lebih daripada 300 lah, atau below than 400. So akan dapat tayar yang berkualiti, tapi agak pricey sikit lah harga dia. Okay, alright. Nanti aku tunjukkan kepada korang rupa tayar aku, tayar belakang Corsa Cross S. Okay, sambung kalau ada benda yang menarik di hadapan. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alhamdulillah nak sampai ke air hitam sekarang ni. Alright, so di air hitam nampak macam mendung nampak macam ada hujan dah turun. Hujan juga akhirnya. Cuma ramalan pada hari ini dia macam meleset sikit lah walaupun kita nampak ada tumpuk-tumpuk hujan apa semua, awan, tumpuk-tumpuk awan, tapi tak hujan lagi lah. So daripada Mersing sampai ke Kahang, Keluang masih lagi clear guys. Alright, so hari ni kita ride bersama dengan TNT 249S yang baru saja aku tukar rantai RK Takasago chain. Kita test ride balik ke Mersing bersama dengan rantai ni, nak tengok rantai ni macam mana, kendu tak kendu. Kalau tempoh yang sudah dalam 3 bulan yang lepas kita pakai rantai Ropo dan menggunakan spek depan belakang sprocket daripada brand Jomtai dengan capacity ratio berbeza sedikit, bukan yang standard. Kali ni aku pakai standard Kalau sebelum ni pakai 1544 atau 45 macam tu lah. Kali ni aku pakai 1546. Memang 1546 lagi sedap lah memang berbeza lah. Dari segi pick up, acceleration, power, semua ada. Memang shock lah. Ibarat macam kita bawa motor ni macam mula-mula beli dulu kan, dia punya acceleration dia tu ada lah rasa. Aku tengok Alza tu macam kelang kabut bawah, aku tak tahu apa pasal, menjajur huru hara aku tengok aku tak tahu apa pasal. Apa masalah dia, bawa dia relax lah, kereta banyak kot, kau nak kejar apa? Tak tahu lah. Kalau emergency tekan ni double signal emergency, mana boleh potong macam tu, zigzag. Okay, so TNT 249S so far sekarang ni dah mencapai 100, hampir mencapai 115,000. Memang enjin masih lagi tip top. Masih lagi aku gunakan motor ni, nak aku bercita-cita untuk mencapaikan dia sehingga 200,000 lah. Cubalah tanpa kita usi enjin, tanpa kita usi apa-apa pada motor ni. Dapat tak dapat tu belakang cerita, yang penting kita cuba. Sekarang dah 115, lagi 5,000 nak 120, dan kita akan memerlukan lagi 80 ribu kilometer untuk sampai 100,000 yang seterusnya. So far tip top lagi lah enjin dia ni, tak ada tunjuk tanda-tanda macam problem dari segi acceleration ke apa ke. So far ok. Cuma kita risaukan dia punya spark plug lah. Aku plan spark plug hujung bulan ni nak tukar spark plug, air filter, lepas tu nak tukar kabel throttle ni apa semua, dan suruh kedai tu check wiring apa semua lah. Andai kata ada yang macam leaking apa tu, tolong masukkan balik dia punya wiring tu dalam keadaan yang betul lah. Selotip balik ke apa ke. Itulah aku plan. Untuk valve clearance belum lagi, biar dulu macam mana yang aku cakap tadi. Selagi motor ni tak ada masalah, valve clearance tak perlu buat. Itu saja yang penting lah. Okay, so kita teruskan perjalanan kita, sambung kalau ada benda yang menarik di hadapan. Right. Okay guys, so ni tengok aku punya aku punya tayar sekarang aku cakap tadi kan. Tayar dia ni dah botak dah, habis dah botak. Sikit lagi nak keluar, dah keluar dia punya tanda-tanda ni. Mana ni? Okay, nampak ada sikit bentuk yang hampir-hampir nak membocor. Gila. Sikit lagi guys, nak nampak dia punya dah terhakis dah ni sebenarnya ni. Ni kalau aku bawa Terengganu ni tak tahu sampai ke tak ni. Silap ni dah nampak dia punya dawai. Tapi kalau tengok dia punya
bunga tayar ni masih lagi belum makan habis tau. Cuma tengah je lah. Tepi ni belum ni. Tepi ni masih tebal lagi dalam masa 2 tahun. Kenapa jadi macam ni? Sebab mungkin aku terlebih letak angin kot. That's why dia macam kembung tengah ni. Jadi terhakis. Dia makan tengah. Sikit lagi ya. Alright. So kita try bawa motor ni pergi Terengganu, tengok macam mana. Jangan tukar tayar dekat sana lah. Nak pakai tayar apa, kita decide kat sana lah nanti. Tapi yang penting kita cari tayar yang bukan brand Corsa Cross S, tapi yang lebih murah dan tahan lama. Okay, so far rantai masih lagi tegang, tak gendur. Memang superb. RK Takasago chain memang terbaik. Boleh pakai lah orang kata. Okay, jom kita gerak sambung perjalanan kita ke lokasi yang seterusnya. Kita akan terus direct ke Melaka lah lepas ni. Alright. Just 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay guys, so kita dah tengok tadi tayar aku macam mana rupa dia. Tak tahulah sempat tak sempat lah bawa sampai dekat Terengganu kan. Tayar tu memang betul-betul dah nak terhakis dan nak makan habis tengah tu. Sikit lagi kalau aku bawa mungkin dalam 1000-2000 kilo tu mungkin nampak dawai lah kot. Aku belum pernah lagi pakai tayar sampai nampak dawai. Mungkin kali ni menjadi kenyataan. Okay, kita teruskan perjalanan kita ke Melaka. Alright, bersama dengan TNT 249S. So far aku tengok lepas perjalanan lebih kurang dalam 200 lebih, dekat 300, dekat 400 lebih kilometer ni. Rantai masih lagi mantap, Alhamdulillah. RK Takasago chain memang boleh pakai. Dan lepas-lepas ni mungkin akan pakai rantai yang jenis ni kot. Alright, kita teruskan perjalanan kita. Kita akan keluar di susur Jasin untuk pergi ke Mek Tonggek. Mana kita ada lepak-lepak dekat sana lah, makan-makan apa semua lah. Alright, kita sambung kalau ada benda yang menarik dah lepas. Alright.